Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke Stadium Hoki Tun Razak untuk perlawanan Liga TNB PHKL DBKL Liga Kuala Lumpur 2025. Pertembungan di antara Defini Hoki Team bertemu dengan XBJ. Perlawanan ketujuh untuk pasukan Defini, manakala bagi pasukan XBJ ini adalah perlawanan mereka dalam mencari mata kelima setidak-tidaknya. Bagi pasukan Defini, mereka kini menghuni tangga ketiga saingan Liga selepas mengumpul 16 mata secara keseluruhan dengan 5 kemenangan dan 1 keputusan seri. Belum lagi mengalami kekalahan, masih mengekalkan rekod tanpa kalah mereka setakat ini. Dan ini adalah senarai pemain untuk pasukan Defini dengan tolak mula sudah pun dilakukan oleh pasukan Defini yang berjersey biru. Belum lagi dapat menyaksikan sebarang jaringan yang dapat dipamerkan ataupun dicipta oleh kedua pasukan. Seperti corner yang kedua, kali ini drag flick yang direct. Terus simple, mudah yang dilakukan oleh Nashrik Farhan untuk memberikan jaringan yang pertama bagi Defini. Arif Bazli. Cantik sekali lagi. Peluang 1-2 yang menarik. Mudah kali ini untuk Abdul Azim menjaringkan gol kedua bagi pasukan Defini HD. Satu gerakan yang bermula dari tengah dan akhirnya tolakan yang memerangkap pertahanan XBJ akibat masalah rangkaian yang kami hadapi. Namun begitu kita berikan tumpuan sekali lagi. Tidak berdepan sebarang masalah untuk Nashrik Farhan. Terus menggegar jaring. Perhatikan bagaimana stopper dan juga bermula daripada injektor sebelum stopper Defini yang melakukan tugas begitu sempurna. Berbanding berjaya lepas. Ada peluang untuk XBJ merapatkan jaringan. Namun begitu agak lambat. Masih lagi dalam kawalan XBJ. Mungkin di sini ada percubaan yang menjadi dilakukan. Satu keberanian dan juga kualiti permainan yang cukup baik dipamerkan oleh bakat-bakat muda yang dimiliki oleh XBJ. Kita perhatikan bagaimana tolakan. Beliau mengintai kedudukan penjaga gol sebelum melakukan satu pukulan. Tolakan ke depan. Ada peluang, tolakan ke tengah, namun begitu dapat dipintas. Kembali dikuasai semula oleh Azwar. Ada peluang untuk Azwar mencari ruang, namun begitu Abdul Azim. Bukan Azim sebenarnya yang melakukan jaringan itu. Sebaliknya itu adalah, kalau tidak silap saya, adalah Hafifil Khan. Jaringan yang keempat. Apakah sekali lagi Nashrik Farhan? Namun ditinggalkan di situ untuk Firdaus Musa, yang juga tidak berdepan sebarang masalah. Melakukan satu low flick ke sebelah kanan pintu gol untuk jaringan kelima. Azwar dari sebelah kanan. Dua pemain, dua rakan dalam kawasan D. Satu gelecekan yang menjadi dilakukan. Tolakan ke tengah, namun begitu jaringan yang disahkan oleh umpire perlawanan selepas gerakan Azwar yang berjaya memperdaya dua pertahanan XBJ. Dan akhirnya ia memberikan masa yang cukup untuk pertahanan menutup ruang. Azwar ketika ini tolakannya agak perlahan, namun dia diberikan bantuan oleh Syafirul untuk gol yang ke-7 Defini. Jaya dibaca. Azwar berjaya untuk mendapatkan kembali penguasaan untuk Defini mencari jaringan yang ke-8. Gol padang berjaya dimiliki oleh Defini melalui ataupun hasil kesilapan pemain XBJ. Menyaksikan Azwar
mencetak nama selaku penjaring gol yang ke-8. Ini sememangnya cukup besar pada ketika ini. Satu lagi percubaan reverse hit yang dilakukan oleh Syafirul, memberikan gol awal bagi Divini di suku yang keempat ini. Cukup menarik. Giliran Divini dengan serangan balas pada ketika ini. Hafif Elkan untuk Azwar. 1 lawan 1. Masih lagi Azwar mencari ruang. Agak lambat pada ketika ini. 3 pemain menjadi atasi oleh Azwar. Satu skill yang cukup baik. Cukup bergaya jaringan ke-10. Kita perhatikan bagaimana dia berjaya untuk mengatasi kawalan 3 pemain sebelum memperdaya penjaga gol XBJ. Cantik kawalan daripada Hafif. Tolakan ke sebelah kanan. Lutfi kali ini berjaya untuk disambut bagi jaringan ke-11. Divini dengan keputusan penuh perlawanan. Divini Hockey Team 11, XBJ Hockey Club 1. Jumpa lagi dalam perlawanan yang akan datang. Assalamualaikum, salam hormat. Okey, pertama sekali Kapten, tahniah atas perlawanan ataupun kemenangan yang telah pun dimiliki oleh pasukan Divini. Ini perlawanan yang ke-8 saya kira untuk pasukan Divini untuk saingan hoki TMB PHKL. Secara keseluruhan anda melihat prestasi rakan-rakan pasukan untuk perlawanan pada petang ni? So far untuk petang ni punya game, pemain main dengan baik. Kita follow kita punya tactical, kita punya formation. Cuma ada sikit-sikit kita lagi yang perlu kita improve. Sebab banyak chances yang kita dapat tapi kita tak convert. So hopefully untuk game esok semua akan cepat bakat balik and then kita akan convert lagi banyak chances lah. Komen Kapten, dengan gol yang dimiliki oleh XBJ, mereka berjaya juga untuk mencuri 1 gol. Pemain-pemain muda ni berjaya juga untuk mencuri 1 gol. Komen Kapten, ada kesilapan ataupun apa yang berlaku? Daripada segi kesilapan memang ada kesilapan daripada kita punya pressing, kita punya backline defense dan keeper, tapi itu kita ambil pengajaran. So far untuk gol tu saya komen, gol tu kira memang layak untuk SBJ pun gol sebab diorang pun formation cantik. Cuma kelemahan pada side kita cuma kita tak betul-betul pressing, defense dan keeper pun tak duduk dalam position betul. So hopefully mistake macam ni kita tak ulang lagi. Okay, persiapan untuk next game. So persiapan untuk next game, hopefully kita akan lagi better sebab kita punya fokus sekarang untuk next round. So untuk next game kita tak fikir banyak. Cumanya kita akan improve dari semasa ke semasa and then try buat yang lagi baik. Okay, thank you Kapten.